sudah bersedia? Ayo! Dalam episode pembelajaran video pada kali ini, kamu akan belajar membina satu model dunia sebenar berasaskan STEM dengan ide untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar, yaitu masalah ketidakselesaan di dalam kelas, terutamanya cuaca yang tidak menentu pada masa kini, terutamanya untuk cuaca panas. Model ini akan dibina dengan semua elemen STEM, iaitu sains, teknologi, engineering dan matematik. Tapi sebelum kita pergi ke segmen untuk membina model STEM ini, kamu akan diajari aktiviti STEM asas terlebih dahulu. Lepas melengkapi pelajaran ini, kita akan mencapai beberapa hasil yang hebat. Nak tahu apa dia? Pertama sekali, dalam ilmu, adik-adik akan belajar mengenal pasti dan memahami fungsi komponen seperti sensor, wayar dan motor. Adik-adik juga akan faham cara asas mereka bentuk peranti yang kecil, berfungsi dan cantik. Menarik kan? Seterusnya, dari segi sikap, adik-adik akan membangunkan rasa ingin tahu tentang bagaimanakah sesuatu itu berfungsi. Itu akan membuatkan adik-adik seronok belajar sepanjang hayat, terutamanya dalam bidang STEM. Dan jangan lupa kita juga akan memupuk semangat kerjasama dan komunikasi dengan baik dengan rakan-rakan yang dicintai. Akhir sekali, dalam kemahiran, adik-adik akan jadi lebih mahir dalam menyelesaikan masalah seperti mengenal pasti dan membaiki masalah dalam mintal. Kita juga akan tingkatkan kemahiran motor halus adik-adik melalui aktiviti pemasangan komponen kecil. Seronok kan? Jom kita belajar. Jom! Hai semua, selamat datang ke segmen ini. Saya Cikgu Izani. Jadi, pada hari ini, saya akan mengajar adik-adik semua tentang perisian flow logik 6. Mesti adik-adik tertanya kan, apa itu flow logik 6? Flow logik 6 adalah satu perisian untuk membina algoritma untuk meningkatkan pemikiran komputasional adik-adik semua. Ia juga dapat digunakan untuk menghasilkan aktiviti-aktiviti prototipe dunia sebenar STEM. Seterusnya, kita beralih kepada algoritma. Mesti adik-adik masih belum jelaskan apa itu algoritma. Algoritma ialah tata cara langkah demi langkah yang diaturkan mengikut susunan tertentu yang bertujuan untuk mencapai satu hasil yang dikehendaki. Algoritma ini lazimnya digunakan oleh pakar-pakar yang membina perisian komputer. Seterusnya, kita akan belajar tentang sesuatu yang menyeronokkan, iaitu simbol flowchart. Jom kita mulakan. Simbol pertama ialah terminal. Ia berbentuk bujur. Simbol ini digunakan untuk memulakan atau mengakhiri flowchart. Senang kan? Contohnya, kita boleh mulakan dengan perkataan start. Seterusnya, kita ada simbol input dan output. Ia berbentuk menyerong seperti ini. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan aktiviti memasukkan data seperti menaip nama atau mengeluarkan hasil seperti memaparkan jawapan. Ini pula simbol processing. Bentuknya segi empat tepat. Apa gunanya? Ia untuk menunjukkan operasi seperti pengiraan atau arahan tertentu dalam proses. Ini sangat menarik. Namanya simbol decision atau keputusan. Ia berbentuk belian. Simbol ini digunakan untuk membuat pilihan sama ada ya atau tidak. Contohnya, adakah 5 lebih daripada 3? Kemudian kita ada flow line. Ini anak panah kecil untuk menunjukkan aliran atau arah langkah dalam flowchart. Ia seperti peta jalan.
Seterusnya, simbol proses atau function. Ia kelihatan seperti kotak berganda. Simbol ini digunakan untuk tugas-tugas khas yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, simbol on-page connector. Ia berbentuk bulat dan digunakan untuk menyambung bahagian flowchart yang berbeza supaya lebih kemas. Adik-adik hebat! Sekarang anda sudah tahu tentang simbol-simbol penting dalam flowchart. Oke, kita teruskan untuk pemasangan Flowlogic 6 versi 4.9. Oke, langkah yang pertama yaitu kita perlu masuk ke Chrome. Setelah kita masuk ke dalam Chrome, kita klik kepada link myflowlogic.com. Jadi kita lihat kepada myflowlogic education punya link, dan seterusnya kita telah masuk ke ruangan myflowlab. Jadi kita pergi kepada bahagian download. Lepas itu kita klik bahagian download. Kemudian kita nampaklah di sini bahwa ada Flowlogic 6 versi 4.9. Jadi kita lihat dan kita klik download pada bahagian Flowlogic 6 versi 4.9. Dan setelah kita download, kita tunggu untuk Flowlogic ini siaplah untuk di-download. Oke, kita tekan pada bagian download ini dan kita lihat kepada Flowlogic setup di mana sudah selesai di-download. Jadi kita klik kepada bagian itu dan kita klik lagi kepada more info dan kita terus kepada run anyway. Setelah itu kita tinggal untuk membaca license agreement pemasangan Flowlogic ini di dalam laptop kita lah, dan kita tinggal klik kepada accept the agreement dan next, dan kita terus install kita punya Flowlogic. Oke, seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan komponen-komponen yang terdapat dalam Flowlogic 6. Oke, jadi kita lihat pada bagian ini, kita sebut sebagai pot. Pot ini dalam untuk menyambungkan kita punya Arduino board dengan Flowlogic 6 lah. Dan pada bagian ini semua adalah ini adalah flowchart, dan bagian bawah ini adalah controller. Dan pada pada screen yang berwarna putih yang besar ini kita sebut sebagai ruang kerja, di mana untuk kita membina kita punya sistem algoritma lah. Oke. Dan yang terakhir itu pada bagian ini kita sebut sebagai program execution, di mana untuk kita menguji kita punya sistem algoritma dengan Arduino board yang kita bina lah, sistem kita Arduino board yang kita bina, dan kita cek untuk menyambungkan dengan sistem algoritma yang kita bina. 9. Baiklah, kita akan membina algoritma mudah yang bernama Hello World. Pertama sekali kita tekan blok start untuk memulakan algoritma. Seterusnya kita pergi kepada blok teks dan memilih blok output untuk memasukkan teks yang kita ingin paparkan nanti. Itu kalau ada adik-adik lihat di situ, kita masukkan message Hello World, lalu kemudiannya kita tekan OK. Seterusnya untuk hentikan algoritma kita pilih blok stop. Setelah kita mengeluarkan ke semua blok yang diperlukan, kita akan connect block to block, iaitu right click tekan connect line dari blok start hingga ke output hingga ke blok stop, dan kita kemaskan blok kita.
Seterusnya, kita buka screen konsol kita, dan kalau dilihat tiada apa-apa di sini kerana kita belum run lagi kita punya algoritma. Lalu kita pergi kepada program execution, kita save dulu file kita. Kita boleh beri nama dia file hello world. Kalau sudah exist, boleh teruskan ataupun boleh guna nama yang lain. Okey, sekarang wujudlah screen konsol kita yang memaparkan teks hello world. Dan kalau ingin, kita juga ada option untuk membunyikan teks tersebut. Pertama sekali kita stop dulu program kita. Kita pergi edit block output, edit block bawah sekali, dan kita tick for text to speech, dan dia akan membunyikan message tersebut lah. Kita akan play the program once again. Kita save perubahan terlebih dahulu. Kita save changes, lalu kita tekan play. Hello world. Ya, sudah dengarkan Hello bunyinya. Jadi itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Kita boleh cuba lagi untuk algoritma yang lebih mudah, dan seterusnya akan diteruskan oleh Cikgu Farhani. Tahniah anak-anak semua, anda telah memperolehi pengetahuan berkenaan asas-asas perisian Flowlogic 6 dan tahu untuk menggunakannya bagi membina algoritma. Jom kita ke segmen seterusnya. Sebentar tadi, kamu semua telah mempelajari bagaimana hendak membina algoritma bagi permainan Hello World. Jadi sekarang kita nak cuba pula membina algoritma bagi permainan robot maze, di mana algoritma itu dibina untuk mengemudi robot tersebut dalam virtual untuk melepas halangan-halangan yang ada di dalam projek robot maze. Mari kita mulakan. Langkah pertama yang anak-anak murid perlu lakukan adalah klik pada option virtual project di atas dan pilih robot maze. Kemudian di sini dia telah nyatakan bahawa anak-anak murid perlu load maze image, yakni memuat turun maze yang ingin anak pelajar terokai. Setelah itu, klik maze image yang anak pelajar mahukan. Jadi untuk pembelajaran kali ini, cikgu akan pilih load image, maze image yang pertama. Jadi inilah bentuk maze image yang kamu akan perolehi. Cara permainan robot maze ini amat mudah, di mana anak pelajar perlu mengendalikan robot tersebut dengan menggerakkannya dari titik permulaan sehinggalah titik penamat permainan tanpa melanggar sebarang halangan yang terdapat di dalam maze tersebut. Oleh itu, pertama sekali kita hendaklah membina algoritma untuk menggerakkan robot tersebut. Jadi kita atur dulu maze image ni, kemudian kita boleh pilih block start. Okey, kita letak dekat tepi robot maze image ni. Kemudian kita pilih virtual project dan kita pilih move block agar robot kita boleh bergerak ke depan lah. Pada bahagian ini, anak-anak pelajar boleh menganggar jarak agar robot itu dapat bergerak tanpa melanggar mana-mana halangan. Jadi cikgu menganggar ia bergerak sepanjang 103 mm. Maafkan cikgu. Okey, kita kenakan block start dengan block move tadi. Jadi sekarang robot dah bergerak ke depan. Mestilah robot tu perlu untuk bergerak ke kanan kan. Jadi kita pilih virtual project dan pilih turn block. Kat sini disebabkan kita nak tukar direction robot ke kanan, jadi kita pilih kanan. Tekan OK dan letak di bawah move block dan connectkan. Okay, seterusnya bila kita dah bagi robot tu toleh ke kanan, kita mestilah nak dia bergerak ke depan lagi kan, supaya dia boleh menamatkan permainan ni. Jadi kita pilih move block, kita letak dekat bawah turn block tu tadi. Jadi lepas tu kita anggarkan lagi berapa rasanya jarak perjalanan dari sini ke sini supaya robot tu dapat bergerak tanpa melanggar mana-mana halangan lah. Jadi cikgu menganggarkan bahawa robot ni dia bergerak sepanjang 75 mm ke depan. Okey, kita kenakan lagi turn block dengan move block tu. Sekarang ni kita nak tukar direction robot kan, jadi kita duplicate je semula turn block tadi, cuma ubah arah robot tadi dari right. Okay, kita duplicate dulu, kita pilih
duplicate block. Kemudian kita nak tukar direction dia dari kanan ke bawah. So kita tukar right ke down. Kita guna point of view maze ya, bukan point of view robot, supaya anak-anak tak keliru. Jadi kita connectkan balik move block dengan turn block tadi. Jadi kalau anak-anak perhatikan, perjalanan yang akan dilalui robot ni untuk sampai ke penamat adalah sama dengan perjalanan masa awal-awal kita buat tadi. Jadi kita cuma perlu duplicate je blok tu. Tekan OK dan connectkan lah macam biasa. Alright, jadi sekarang bila robot tu dah sampai di garis penamat, kita kenalah stopkan kan flow algoritma tu. Jadi kita pilih stop block dan connectkan lagi stop block tu dengan move block di atas. Sekarang dah siap algoritma robot maze kita. Jadi nak tahu betul ke tak anggaran jarak yang kita tetapkan tadi, kita kenalah cuba betul tak. Jadi anak-anak boleh lihat pada program execution dekat sini. Untuk menggerakkan robot ni, anak-anak kenalah tekan button play tu untuk mulakan flow algoritma robot kita supaya dia boleh bergerak lah. Kita cuba Alright, nampaknya robot cikgu berjalan dengan lancar tanpa melanggar mana-mana halangan lah ya. Sampai ke garisan penamat. Jadi cikgu dah berjaya buat algoritma untuk permainan robot maze ni. Jadi sekarang anak-anak murid bolehlah cuba untuk buat algoritma robot maze ni. Terdapat pelbagai jenis robot maze image yang kita tengok tadi. Anak-anak murid boleh cuba. Dekat robot maze ni ada banyak jenis dan banyak jenis cabaran dan halangan yang anak-anak murid boleh cuba untuk explore lebih banyak lagi algoritma yang anak pelajar akan pelajari. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kali ini. Selamat mencuba. Hai semua, selamat datang ke segmen ini. Jadi, dalam segmen ini, saya Cikgu Olivia akan mengajar adik-adik tentang aktiviti-aktiviti pengkomputeran fizikal. Jadi, apakah itu pengkomputeran fizikal? Pengkomputeran fizikal ini adalah konsep di mana komputer dapat berhubung dengan alam dunia sebenar dengan menggunakan microcontroller dan perisian flow logic 6. Jadi, terlebih dahulu, kita akan berkenalan dengan ciri-ciri utama microcontroller Arduino. Pertama sekali, kita ada power distribution pins. Jadi pin ini akan membekalkan tenaga elektrik daripada komputer kepada peranti yang dipasang pada microcontroller ini. Seterusnya, yang kedua kita ada digital pins, di mana peranti digital seperti LED dan motor boleh dipasangkan pada digital pins. Yang ketiga kita ada analog pin. Jadi peranti analog seperti sensor dan LDR boleh disambungkan pada analog pins. Dan seterusnya yang keempat kita ada USB connector, digunakan untuk menyambungkan microcontroller dengan komputer melalui kabel USB. Kabel USB adalah seperti ini, kebiasaannya ataupun lazimnya adalah berwarna biru, dan ini membolehkan komunikasi dan membekalkan tenaga elektrik kepada microcontroller. Dan akhir sekali nombor 5 kita ada power socket. Jadi power socket ini adalah untuk menyambungkan sumber bekalan tenaga dari luar seperti bateri ataupun adapter kuasa disambungkan kepada microcontroller Arduino. Jadi untuk menggunakan Arduino, kita harus menyambungkannya ke komputer melalui kabel USB ini tadi. Jadi USB connection ini bukanlah sahaja digunakan untuk pemindahan data semata-mata, tetapi turut untuk membekalkan tenaga elektrik pada microcontroller. Okey, baiklah. Tapi kita jangan lupa satu benda, di mana dalam sistem elektronik ini dan pengkomputeran fizikal kita memerlukan power source, iaitu sumber tenaga untuk menghidupkan peranti kita. Jadi salah satu contoh sumber tenaga ataupun power source yang biasa digunakan adalah bateri. Jadi kita kenali bahagian utama pada bateri, iaitu pertama sekali terminal positif, iaitu bahagian atas bateri yang ditandakan dengan simbol tambah. Ini adalah tempat di mana arus elektrik mengalir keluar ke litar. Seterusnya terminal negatif. Jadi bahagian bawah bateri yang ditandakan dengan simbol negatif dan tempat di mana arus elektrik masuk semula ke dalam bateri selepas mengalir melalui litar. Jadi jenis-jenis power source ini kalau lazimnya untuk microcontroller Arduino, kita akan menggunakan bekalan kuasa 5V VCC digunakan untuk microcontroller kerana kebanyakan komponennya beroperasi pada voltan 5V, iaitu 5 volt.
cukup dengan bateri. Dan antara komponen utama juga dalam pengkomputeran fizikal ini, seorang pelajar seharusnya memahami konsep circuit connection, iaitu litar, perjalanan litar. Dalam elektrik terdapat 3 jenis sambungan litar. Pertama sekali, litar tertutup, iaitu arus elektrik mengalir dengan lengkap dan peranti itu berfungsi sepenuhnya. Seterusnya yang kedua, sambungan terputus dan arus elektrik tidak mengalir. Dan yang ketiga, litar pintas. Ini bahaya, berlaku apabila arus mengalir tanpa rintangan yang boleh menyebabkan kerosakan pada komponen atau bahaya, boleh menimbulkan kebakaran. Jadi, oleh itu, adik-adik semua, sambungan litar mestilah dibuat dengan betul. Sekarang kita akan belajar cara memasang pemacu USB Arduino supaya komputer kita dapat berhubung dengan Arduino board. Mari kita mula. Langkah pertama, buka perisian FlowLogic 6. Cari ikon FlowLogic 6 di desktop dan klik 2 kali untuk membukanya. Sekarang tekan ke New Flow Program. Dari menu utama di bahagian atas, klik pada butang Option. Kemudian, pilih Install Arduino USB Driver. Di sini, kamu perlu memilih versi pemacu yang sesuai dengan komputer kamu. Jika komputer kamu sesuai menggunakan sistem 32 bit, pilih 32 bit. Jika menggunakan 64 bit, pilih 64 bit. Apabila kamu membuat pilihan, satu driver installation window akan muncul. Tetapi, jika window ini tidak muncul, jangan risau. Kita ada cara untuk menyelesaikannya. Pertama, keluar dari FlowLogic 6, klik butang Exit. Sekarang kita akan cuba membuka semula perisian ini dalam mode Administrator. Cari ikon FlowLogic 6 tadi dan klik kanan dan pilih Run as Administrator. Setelah dibuka dalam mode tersebut, ulangi langkah tadi. Pergi ke Option, pilih Install Arduino USB Driver dan kali ini, Driver Installation Window sepatutnya muncul. Sekarang, pemacu USB Arduino sudah berjaya dipasang dan komputer boleh berhubung dengan Arduino board. Selepas ini, kita akan mengaktifkan Arduino board supaya boleh digunakan dalam FlowLogic 6. Sekarang, kita akan mengaktifkan Arduino board supaya boleh berkomunikasi dengan FlowLogic 6 dan menjalankan algoritma. Langkah pertama, buka perisian FlowLogic 6 tadi, klik Option dan kemudian pilih Activate My Board. Sebelum meneruskan, pastikan papan Arduino kamu disambungkan ke komputer melalui USB dan komputer kamu perlu mempunyai sambungan internet. Kamu perlu menekan refresh dan isikan maklumat yang diperlukan seperti nama, alamat email yang sah dan kod akses yang dibeli. Kod akses ini boleh dibeli di myflowlab.com. Setelah mengisi, klik butang Activate dan tunggu beberapa saat. Jangan sentuh papan Arduino ini. Tahniah, papan Arduino kamu telah diaktifkan. Sekarang ia boleh berkomunikasi dengan FlowLogic 6 dan kita boleh menggunakannya. Sekarang mari kita pastikan papan Arduino kita disambung dengan betul menggunakan FlowLogic Control Panel. Ikuti langkah ini satu persatu, okey? Langkah pertama, klik pada simbol Control Panel yang berbentuk infinity di bahagian atas. Ini akan membuka panel kawalan untuk menguruskan sambungan dengan papan Arduino. Seterusnya, klik pada tanda soal. Ini akan membantu kita mencari port komunikasi COM port yang sesuai untuk Arduino kita. Pilih port yang disenaraikan berdasarkan sambungan papan Arduino. Biasanya, ia akan otomatik dipilih sebagai COM diikuti dengan nombor tertentu. Selepas memilih port yang betul, tekan butang Open untuk menyambung komputer dengan papan Arduino kita. Jika semuanya berjalan dengan lancar, message connected to Arduino board via COM akan dipaparkan menandakan sambungan berjaya. Sekarang papan Arduino sudah berjaya, sudah bersedia untuk menerima arahan melalui FlowLogic 6. Syabas! Tahniah, kamu ke tahap ini. Sekarang Cikgu Oliver akan mengajar cara membina satu sistem aplikasi dunia sebenar, iaitu LED blinking system menggunakan lampu LED. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Oliver untuk segmen pada kali ini. Oke, pada segmen pada kali ini kita akan membina satu sistem, yaitu LED blinking system. Jadi kita memerlukan 4 komponen untuk membina kita punya LED blinking system. Yang pertama yaitu LED, di mana LED ini digunakan sebagai indikator cahaya dan LED ini mempunyai 2 terminal. Untuk pengetahuan adik-adik, LED mempunyai 2 terminal. Terminal yang pertama yaitu anode dan terminal yang kedua yaitu kathode. Anode adalah terminal positif dan kathode adalah terminal negatif. Oke, bahkan yang kedua yang kita perlukan yaitu resistor, yaitu 220 ohm. Di mana resistor ini adalah untuk mengekatkan arus elektrik supaya LED tidak terbakar. Paham ya adik-adik? Oke. Seterusnya bahkan yang ketiga yaitu kita punya Arduino board. Arduino board kita digunakan sebagai platform penyambungan komponen elektrik. Dengan Arduino board ini kita boleh mencoba pelbagai sambungan wayar tanpa menyambung wayar. Dan bahkan kita yang terakhir yaitu jumper wire. Jumper wire ini untuk menyambungkan komponen-komponen lah. Dan jumper wire yang kita gunakan yaitu male to male. Jadi kita akan berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Oke, kita akan teruskan untuk membina LED blinking system.
Jadi yang pertama kita ambil LED, kaki panjang adalah positif dan kaki pendek adalah negatif. Jadi kita letak pada Arduino board. Oke, dan seterusnya kita ambil resistor. Resistor kita letak kepada kaki positif. Oke, setelah kita meletakkan resistor, jadi kita ambil wire berwarna hitam yang bermaksud kita letak kepada kaki negatif. Dan pada pin ini pula kita letakkan kepada GND. Oke, seterusnya kita ambil wire berwarna merah dan kita letakkan di bahagian ini pada kaki positif, dan kita akan gunakan pin 6 sebagai kita punya pin lah. Dan selesai, itu saja. Oke, seterusnya kita akan menguji kita punya litar pada Arduino, kita punya litar pada FlowLogic 6. Oke, jadi yang pertama kita lihat kepada panel, kita punya control panel. Kita lihat kepada kita punya control panel dan kita klik pada control panel. Oke, kita lihat kepada control panel kita pada bagian ini dan kita tekan open. Bermakna kita sudah menyambungkan kita punya litar kepada FlowLogic 6. Oke, seterusnya sebentar tadi kita telah menggunakan pin 6 sebagai kita punya pin untuk litar kita. Jadi kita klik pada bahagian pin 6 untuk melihat sama ada kita punya LED berfungsi ataupun tidak. Kita klik kepada on, dan LED kita menyala, bermakna kita punya litar betul. Dan kita klik pada off, maka LED tersebut telah pun turn off. Jadi kita punya litar telah disambungkan dengan berjaya. Kita akan membina sistem algoritma untuk LED blinking sistem kita. Oke, yang pertama kita klik kepada button start, dan kemudian kita pergi kepada Arduino block dan kita lihat kepada digital write. Oke, pas itu kita klik digital write, dan pin yang kita gunakan sebentar tadi yaitu pin 6. Jadi kita klik kepada pin 6. Jadi kita labelkan pin tersebut sebagai LED, dan pada bagian ini kita biarkan dia on. Oke, dan seterusnya kita pergi kepada timer. Kita klik kepada delay timer, dan kita klik, kita akan menggunakan 0,5 saat. Ini yang Cegu dapatlah untuk lebih mudah dan pantas. Nanti apa-apa boleh itu ubah. Oke, kita akan copy blok yang kedua itu turn on LED, dan kita biarkan begini dan cuma mengganti pada bagian logic yaitu off. Alright. Dan seterusnya kita copy bagian delay, dan kita menggunakan 0,5 saat saja, sama seperti yang di atas tadi ya. Dan kita akan ambil connector blok untuk memudahkan kita dan menyusun kita punya algoritma untuk lebih menarik dan kemas. Dan seterusnya kita connect line pada semua blok supaya kita punya algoritma dapat berfungsi dengan baik. Oke, dan kita punya algoritma telah pun selesai, dan kita susun dengan cantik. Ini adalah algoritma untuk LED blinking system. Kita akan menguji kita punya sistem algoritma dengan kita punya sistem LED di Arduino board yang telah kita bina sebentar tadi. Oke, seterusnya kita pergi kepada pot, yaitu pot pada bagian di atas itu, dan kita klik open untuk menyambungkan kita punya algoritma dengan kita punya Arduino board. Dan seterusnya kita akan run kita punya sistem algoritma sama ada berfungsi ataupun tidak. Oke, jadi kita sudah run dan kita punya sistem algoritma berfungsi dengan baik, dan LED kita pun berkelip-kelip dan berfungsi dengan baik juga. Jadi bermakna kita punya sistem algoritma yang kita hasilkan berjaya. Terusnya kita akan menambah counter dalam sistem LED kita untuk mengira bilangan kedipan LED. Jadi kita akan terus untuk membina kita punya algoritma lah. Sebelum itu kita teruskan untuk memadam ataupun delete line yang telah bersambung untuk memudahkan kita membina algoritma yang baru. Oke, yang pertama kita pergi kepada button map dan kita lihat kepada arithmetic operation. Jadi kita tekan. Oke. Jadi pada result kita type kira. Dan value 1 kita letak kira juga. Operasi yang kita guna itu tambah. Value 2 yang kita gunakan itu 1. Alright. Oke. Jadi seterusnya kita pergi kepada data display. Oke. Jadi kita lihat kepada counter window. Kita klik kepada counter window dan kita guna sebagai kira. Variable name kita guna kira. Oke. Dan kita connect semua line. Oke, kita kemaskan kita punya algoritma supaya nampak lebih tersusun. Dan algoritma kita
telah selesai. Dan sebelum itu kita lihat pada bagian atas pula, yaitu counter window kita, supaya kita dapat melihat bilangan counter yang dilakukan oleh LED kita, berapa kali LED kita akan berkelip. Seterusnya kita akan menguji sistem algoritma yang telah kita bina sebentar tadi, yang kita telah tambah counter. Oke, jadi kita akan uji. Kita pilih pada bagian ini, kita klik butang ini, dan kita dapat lihat kita punya LED sudah berkelip dan counter kita pun sudah mengira berapa kedipan LED dalam beberapa menit, dalam beberapa saat inilah. Jadi berarti kita punya algoritma telah pun selesai dan sudah boleh digunakan, dan selesai saja kita punya pemasangan algoritma untuk counter. Tahniah adik-adik semua, kamu semua telah memperoleh ilmu sains pengkomputeran fisikal menggunakan Arduino Microcontroller dan Flowlogic 6. Jadi kita akan ke segmen seterusnya untuk kita membina model STEM untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Jadi kita akan ke segmen seterusnya. Hai semua, kembali lagi kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen pembinaan model atau model building. Sebelum itu, saya Cikgu Farhani akan menerangkan serba sedikit berkenaan projek yang akan kita bina, iaitu projek Recite Fan. Recite Fan direka sebagai kipas mini untuk meja belajar, tujuan untuk meningkatkan keselesaan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Antara fungsi utama model ini adalah untuk peredaran udara dan penyejukan, di mana dengan menggunakan motor DC untuk memutarkan bilah kipas dan menghasilkan aliran udara yang baik. Seterusnya adalah untuk alat pembelajaran praktikal dan juga pendidikan. Ia berfungsi sebagai platform pembelajaran bagi pelajar untuk menerangkan kejuruteraan elektrik dan mekanikal serta pengaturcaraan Arduino dan juga penyelesaian masalah secara praktikal melalui pemasangan peranti. Akhir sekali adalah untuk kelestarian melalui penggunaan bahan gitar semula. Melalui projek ini, ia menggalakkan amalan mesra alam dengan menggunakan bahan kita semula seperti kotak pizza, cawan kertas dan juga kotak terpakai untuk mengelak pembaziran dan juga menggalakkan pemikiran kreatif. Dalam persekitaran pembelajaran yang moden ini, pelajar sering mengalami ketidakselesaan semasa melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Akibat daripada pengudaraan yang kurang sihat ataupun kurang baik, ia menyebabkan pelajar hilang fokus dan juga menurunkan produktiviti pelajar itu. Malah, penyelesaian penyejukan tradisional seperti kipas komersial ataupun penghawa dingin mungkin tidak selalu dapat diakses. Hal ini kerana kos yang tinggi, penggunaan tenaga yang banyak dan juga keterbatasan ruang. Projek Recite Fan mengintegrasikan prinsip STEM dengan menggabungkan pengetahuan sains, aplikasi teknologi, reka bentuk, kejuruteraan dan penaklukan matematik. Daripada aspek elemen sains, projek ini menerapkan prinsip fizik, terutamanya dalam elektrik dan magnetism, seperti melalui penggunaan motor DC untuk menghasilkan pergerakan aliran udara. Selain itu, konsep aerodinamik digunakan dalam reka bentuk bilah kipas yang dihasilkan daripada kotak kita semula untuk memastikan aliran udara yang dihasilkan adalah berkesan. Seterusnya, elemen teknologi. Integrasi Arduino Uno menunjukkan kawalan elektronik yang boleh diprogram, membolehkan pelajar mempelajari pengkodan dan automasi. Seterusnya adalah kejuruteraan. Projek ini melibatkan pemasangan lita menggunakan papan roti, yakni breadboard, dengan mengajar pelajar tentang sambungan komponen elektronik dan integrasi sistem. Malah, reka bentuk kipas menggunakan bahan kita semula seperti kotak pizza dan cawan kertas dengan menggalakkan penyelesaian masalah secara kreatif dan amalan kejuruteraan lestari dengan menggunakan bahan kita semula. Dan akhir sekali adalah elemen matematik. Pelajar menggunakan pengukuran dan pengiraan untuk mereka bentuk bilah kipas, memastikan saiz dan keseimbangan yang sesuai untuk putaran yang berkesan. Selain itu, pelajar juga mengambil kira pengukuran jarak di mana pengukuran tersebut dikira menggunakan sensor sonar yang melibatkan algoritma matematik untuk mengira jarak berdasarkan masa yang diambil oleh gelombang bunyi untuk dipantulkan. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mengenali material-material yang kita akan gunakan dan juga sistem komponen yang akan kita kendalikan bagi membina projek Recite Fan ini. Hai murid-murid, jadi saya Cikgu Izani. Saya akan menerangkan
dan memperkenalkan barang-barang atau bahan yang diperlukan untuk membuat recycling kita. Jadi bahan yang pertama adalah cup. Cup ini akan digunakan, cawan ini akan digunakan untuk meletakkan kipas kita. Kipas kita akan berada di bahagian atas. Jadi seterusnya adalah kotak. Saya menggunakan kotak pizza. Adik-adik juga boleh menggunakan apa-apa saja kotak yang boleh digunakan untuk meletakkan breadboard dan Arduino Uno di dalam kotak ini. Okey, seterusnya adalah kertas warna, selotip, gunting dan juga wiring. Kita ada breadboard, Arduino Uno, DC motor, sonar sensor ataupun HCSR04. Kita memerlukan diode, transistor dan wire. Mari kita mulakan. Jadi, langkah pertama adalah kita memerlukan sonar sensor kita untuk diukur ke kotak kita macam ini. Okey, kita akan menggunakan gunting untuk memotong bulatan yang telah dibuat tadi. Adik-adik boleh meminta bantuan orang dewasa seperti cikgu ataupun ibu bapa di rumah untuk memotong bahan-bahan yang sukar untuk adik-adik potong. Gunakan gunting ataupun peralatan tajam dengan berhemah dan berhati-hati. Okey? Jadi seterusnya, kita juga perlu membuat lubang untuk memasukkan separuh DC motor kita ke dalam bahagian cawan kita. Beginilah hasilnya. Seterusnya, kita akan membuat bilah kipas untuk diletakkan di DC motor kita. Kita memerlukan kotak. Seperti itu. Jadi, adik-adik boleh menghias adik-adik punya model menggunakan bahan-bahan yang adik-adik peroleh daripada rumah yang sedia ada. Sebagai contoh, saya menggunakan kertas warna untuk menghias. Jadi, untuk sambungan wire, untuk menghidupkan kipas kita, kita akan menyambung wire-wire yang sedia ada ke Arduino dan breadboard kita. Jadi, langkah pertama untuk menyambung wire kita, pertama sekali, saya akan meletakkan diode. Pastikan garisan berwarna kelabu ini berada di bahagian atas, bahagian atas. Letakkan di breadboard kita. Seterusnya, kita ada DC motor tadi kan? Di dalam DC motor ini, kita ada wire. Jadi, kita nak sambungkan wire untuk DC motor ke breadboard kita. Jadi, kita ambil wire berwarna, mungkin boleh pakai hijau dan kuning. Kita ambil dan sambungkan wire. Jadi setelah kita sambungkan, kita boleh cucuk wire, sambungkan wire ke breadboard kita. Ini kan di sini. Jadi langkah seterusnya, kita ambil wire berwarna merah dan cucukkan di kaki dari kita di bahagian atas. Dan seterusnya kita ambil transistor kita, dan letakkan di breadboard kita bersebelahan dengan diode kita. Okey. Seterusnya, ambil wire berwarna biru. Oh ya, adik-adik boleh merujuk gambar raja freezing yang telah disediakan oleh guru-guru ataupun pengajar. Dimasukkan wire berwarna biru ke kaki bawah diode kita dan kaki yang paling atas bentuk transistor kita. Seterusnya, ambil wire berwarna kuning. Wire berwarna kuning, letakkan di kaki bahagian tengah transistor kita dan masukkan ke pin nombor 9. Pin nombor 9. Seterusnya, kita ambil wire berwarna hitam dan letakkan di kaki bawah sekali transistor kita dan letakkan di negatif. Okey. Seterusnya, kita selesai dengan diode dan transistor. Sekarang, kita ambil
sonar sensor kita ataupun HCSR04. Kita ambil wire connector dahulu untuk supaya kita dapat panjangkan kita punya sonar sensor ini. Kita masukkan dulu wire-wire. Connectkan dia. Okey. Selesai. Kita letakkan Okey, pertama sekali kita letakkan wire VCC kita di breadboard dan terusnya trip echo dan ground. Okey, sekarang kita ambil wire berwarna merah dan letakkan sebaris dengan wire VCC tadi dan letakkan di bahagian positif. Seterusnya, ambil pula wire berwarna hijau. Hijau. Dan letakkan sebaris dengan wire tree kita dan masukkan ke pin nombor 2. Terusnya, ambil wire berwarna kuning dan letakkan sebaris dengan wire echo dan masukkan ke pin nombor 3. Dan balik sekali wire berwarna hitam dan masukkan sebaris dengan wire ground dan letakkan di bahagian negatif. Okey. Terusnya untuk power, kita ambil wire berwarna hitam iaitu ground, cucuk di bahagian negatif ini dan letakkan di bahagian power pin di Arduino kita di bahagian ground. Dan wire berwarna merah untuk bahagian positif dan cucuk ke power pin 5 volt. Okey, sistem kita sudah pun siap dipasang. Jadi, sebentar lagi kita akan cuba untuk test sama ada sistem kita ini dapat berfungsi dengan baik ataupun tidak. Sekarang kita akan try untuk test sama ada kita punya sistem berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jadi, sambungkan wire USB ke kita punya komputer ataupun laptop. Dan kita tekan tanda soal dan tekan reset. Lepas tu kita tekan open dan tekan control panel, tekan cari board, tekan tanda soal lagi dan tekan rescan dan pilih COM3. Jadi kita tekan open. Jadi dah open. Okay, kita tekan pin nombor 9. Nampaknya DC motor kita dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya kita tengok sonar kita di sini, sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okay. Apabila saya menjauhkan tangan saya, nombor pada sonar echo tersebut akan menjadi lebih tinggi. Apabila saya mendekat, nombor dia akan menjadi lebih rendah. Jadi nampaknya sonar sensor kita pun berjaya dipasang. Jadi sekarang setelah kita siap membuat wiring, kita sudah cuba untuk test sama ada wiring ini ada masalah ataupun tidak. Ini semua berjalan dengan lancar kan? Sekarang kita masukkan kita punya Arduino ke dalam kotak ini. Seterusnya kita akan membuat algoritma bagi projek kita iaitu kipas ataupun recite fan. Jadi mula-mula kita akan menggunakan blok start block dan letakkan blok tersebut di bahagian tengah workspace ini. Seterusnya cari Arduino dan seterusnya Sonorit. Letakkan Sonorit di bawah blok start kita dan tulis variable name yang kita mahu. Bagi contoh, saya menggunakan variable name sebagai kipas. Jadi, tekan OK. Terusnya, letakkan butang
decision block di bawah Sonarwit tersebut di sini. Okey. Sebenarnya kita pilih if kipas sama dengan Sonarwit tadi. If kipas is less than, kita pilih butang less than 15. Kita ambil 15. If kipas is less than 15. If kipas adalah lebih kecil daripada 15. Jadi kita letak dahulu di sini. Seterusnya pergi lagi ke Arduino control blocks dan pilih digital write. Letakkan di bawah butang decision block dan pilih pin nombor 9. Seterusnya labelkan seperti yang sebelum ini kita guna, iaitu kipas. Dan di logic ni kita pilih butang on. Jadi kita akan klik OK dan susun di bawah decision block kita. Seterusnya kita pilih lagi Arduino dan pilih digital write. Letakkan di sebelah kiri decision block tersebut. Jadi kita masih memilih pin 9 dan labelkan sebagai kipas. Untuk logik kita akan pilih off. Tadi dah on, sekarang kita nak offkan kipas tersebut. Jadi tekan butang OK. Okey, susunkan dia baik-baik kat sini. Seterusnya dah selesai, kita pilih C di sebelah kiri panel ni, iaitu connector ataupun connection block. Letakkan di bahagian sini dan tambah lagi kita letakkan di bahagian kanan sini dan di bawah sebelah kanan turn on kipas. Jadi kita klik block start dan Sonarwit dan tekan connect line. Begitu juga seterusnya connect line. Kita akan connect semua line-line ini supaya dia menjadi satu pusingan lengkap. Seterusnya kita connect ke connector, pergi ke atas dan pergi ke Sonarwit semula. Seterusnya dari decision block kita pergi ke turn off kipas dan connect the line. Dan pergi connect dan akhir sekali pergi ke Sonarwit. Seterusnya kita susun supaya garisan connection tu lurus dan kemas. Susunkan, tarik dia ke bawah sedikit dan tarik konektor ni supaya dia lurus. Okey, sekarang algoritma kita pun dah siap. Jadi selepas ini kita akan cuba test. Kita akan try untuk test sama ada algoritma kita ini dapat digunakan untuk recyclekan kita atau tidak. Okey, jadi sekarang kita akan cuba untuk test kita punya wiring tadi dan test kita punya recycle fan. Jadi kita akan guna algoritma yang telah dibuat sebelum ini. Sambungkan dulu wire ke laptop kita dan buka file untuk algoritma kita untuk recycle fan kita tadi. Jadi sekarang tekan open untuk bahagian port dan tekan start. Jadi untuk kita tahu jarak dia. Boleh. Jadi kipas kita dapat berfungsi dengan baik menggunakan algoritma yang telah kita sediakan. Tahniah, kamu semua dapat membina model STEM untuk menyelesaikan masalah ketidakselesaan yang sering berlaku di dalam kelas. Perjalanan anda dalam pembelajaran model STEM sangatlah menyeronokkan. Sama ada anda baru mula belajar atau sedang berfikir untuk mencubanya, ingatlah bahawa semua orang hebat juga pernah bermula dari awal, seperti anda. Untuk berjaya dalam STEM, anda tidak perlu menjadi sempurna. Apa yang penting adalah berani mencuba.
mencuba dan tidak takut untuk membuat kesilapan. Mulakan dengan langkah kecil dan teruskan belajar setiap hari. Jangan mudah memutus asa kerana setiap usaha yang anda lakukan akan membawa anda lebih dekat dengan kejayaan. Perjalanan ini penuh dengan perkara menarik untuk diterkai. Dunia memerlukan orang yang suka berfikir, mencari penyelesaian dan mencipta sesuatu yang baru seperti anda. Jadi, teruskan dengan yakin, berani mencoba, dan sentiasa ingin tahu. Mungkin kejayaan besar seterusnya datang daripada anda. Terima kasih. Jadi, dalam episod yang akan datang, anda semua akan belajar bagaimana untuk membina satu lagi model STEM yang bertujuan untuk menyelesaikan satu lagi masalah dunia sebenar, iaitu pembaziran elektrik yang sering berlaku di dalam kelas. Jadi, stay tune and saksikan.